Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Topik kita pada hari ini berkaitan dengan latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Hari ini kita akan membincangkan Perlembagaan Rakyat 1947, iaitu usaha awal golongan nasionalis untuk membentuk sebuah negara bangsa yang merdeka. Mari kita lihat kandungan Perlembagaan Rakyat satu persatu. Pertama, Perlembagaan Rakyat menegaskan bahawa Tanah Melayu hendaklah disatukan dengan Singapura. Ini menunjukkan cita-cita untuk membentuk sebuah wilayah yang bersatu padu. Kedua, perlembagaan ini mengusulkan penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan majlis-majlis negeri yang dipilih oleh rakyat. Inilah asas kepada amalan demokrasi. Ketiga, semua orang yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bahagi akan mendapat kewarganegaraan yang sama. Keempat, kedudukan Raja-Raja Melayu tetap dikekalkan, tetapi dalam bentuk raja berperlembagaan. Mereka bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Kelima, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah tanggungjawab orang Melayu melalui majlis khas. Keenam, Perlembagaan Rakyat menekankan bahawa perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu supaya mereka tidak ketinggalan. Ketujuh, bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi Tanah Melayu. Kelapan, urusan luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Ini menunjukkan langkah berperingkat ke arah kemerdekaan penuh. Kesembilan, kewarganegaraan Melaya haruslah dinamakan Melayu untuk melambangkan identiti kebangsaan. Dan yang terakhir, warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu. Kesimpulannya, Perlembagaan Rakyat memperlihatkan hasrat pemimpin tempatan untuk membina sebuah negara yang bersatu, demokratik, menjaga hak orang Melayu dan pada masa yang sama memberikan taraf kewarganegaraan yang adil kepada semua penduduk tetap. Inilah asas penting ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan akhirnya menuju ke arah kemerdekaan. Murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.